Mari kita mendengar pula pandangan-pandangan para sahabat tentang Umar Al-Khattab. Ini daripada Abu Bakar. Macam mana Abu Bakar cerita tentang Umar. Ibn Al-Jawzi berkata, telah kami sebutkan dalam buku kami banyak pujian Abu Bakar kepada Umar Al-Khattab. Seperti ketika dia mewasiatkan khilafah kepadanya. Iaitu saat dia ditanya, apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu tentang pengangkatan Umar sebagai pemimpin kami? Abu Bakar menjawab, aku akan menjawab bahawa aku telah mengangkat orang yang terbaik. Mereka juga pernah bertanya, kami tidak tahu apakah engkau khalifah atau Umar. Abu Bakar menjawab, dialah khalifah jika dia masuk Islam lebih dahulu, dan banyak pujian lain yang tidak perlu disebutkan. Maknanya Abu Bakar ni sangat memuji Umar dengan kehebatan pada Sayyidina Umar. Tengok pula apa pandangan Uthman bin Affan. Ibn Sirin berkata, Umar mensurat pada Abu Musa, jika suratku ini tiba, berikanlah pada kaum muslimin tunjangan mereka, allowance mereka, bayaran pada mereka, bayaran allowance lah, bayaran hidup, sara hidup. Lalu bawakan sisinya kepadaku melalui Ziyad. Abu Musa pun melakukannya. Lalu pada masa Khalifah Uthman menulis pada Abu Musa sepatutnya surah Umar. Ziyad datang bawa harta itu dan meletakkannya di hadapan Khalifah Uthman. Lalu salah seorang anak Uthman datang dan mengambil sedikit perak untuk dirinya dan pergi. Melihat hal itu, Ziyad menangis. Ketanya oleh Uthman, kenapa engkau menangis? Dia menjawab, aku datang pada Umar dengan bawa harta seperti yang kubawa kepadamu. Lalu salah seorang anaknya datang dan mengambil 1 dirham. Maka Umar memerintahkan agar mengambil kembali wang itu daripada anaknya, sehinggalah anaknya menangis. Sesungguhnya anakmu ini mengambil dari harta ini dan aku tidak melihat seorang pun yang menegurnya. Uthman kemudian berkata, sesungguhnya Umar melarang keluarga dan kerabatnya kerana mengharap reda Allah, sementara aku memberi keluarga dan kerabat aku juga kerana mengharap reda Allah. Engkau tidak dapat mendapatkan seperti mana Umar. Engkau tidak akan mendapatkan yang seperti Umar. Sesungguhnya engkau tidak akan menemukan orang seperti Umar. Dari Ismail bin Abu Khalid, dia berkata, aku yang berkata pada Uthman, mengapa dia tidak menjadi seperti Umar? Uthman menjawab, aku tidak sanggup menjadi seperti Luqmanul Hakim. Mana Umar ni disamakan seperti Luqmanul Hakim lah. Orang yang akan menegur anak, akan bercerita tentang adab kan. Dan Umar ni dia melarang keluarganya mengambil harta begitu-begitu saja kan, kerana mengharapkan redha Allah. Tengok Umar. Maknanya Umar ni orang yang zuhud lah sebenarnya. Kan? Dia banyak harta, dia zuhud, dia tak benarkan anak-anak dia ambil harta kerajaan kan. Itu kehebatan pada Sayyidina Umar lah. Itu pujian Uthman kepada Umar. Uthman kepada Umar, kita tengok pujian dia ialah bagaimana pujian dia tentang kehebatan Umar ini dalam mengawal harta-harta lah. Kita tengoklah pujian Ali bin Abi Talib. Ini